Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amir, kan mak cakap baca bismillah dulu sebelum makan. Amir lupa lah mak. Bismillahirrahmanirrahim. Amir, bangun sayang. Sahur dah ni. Mengantuk lu mak. Makanlah sikit. Lepas ni Amir boleh sambung tidur. Assalamualaikum Amir. Anak mak dah makan ke tu? Jangan lupa makan. Nanti sakit perut. Amir bila nak balik tengok mak rindu Amir. Amir, lauk apa tu? Sedap ke? Kalau tak sedap, lain kali balik mak masakkan. Amir kerja jangan stres sangat. Rehat bila penat. Mak doakan Amir selalu. Amir, kerja elok-elok ya. Jangan balik lambat sangat. Kalau penat, rehat sikit. Mak sentiasa doakan Amir. Hai Amir, busy betul kau ni? Hari-hari dengar voice mak kau je. Tak adalah Saiful. Aku cuma rindu dengan suara mak aku. Mak aku dah lama pergi. Bila dah tak ada ni, barulah rasa rindu.